Aku lupa lah macam mana. Okay. Hai, Assalamualaikum hampa. Selamat kembali ke dalam Ikali Channel. Ya aku punya intro macam tu. Lupa dah tau. Intro hang bukan. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke dalam Ikali Channel. Hai, selamat datang hampa-hampa semua ke dalam Ikali Channel. Siapa yang baru masuk ni, Ika nak ucap terima kasih sebab dah singgah mari ke video Ika, betul tak? Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Ikali Channel. Aku pun dah lupa aku punya intro macam mana. Dah lama kita tak buat video. Okay. Jangan kata untuk sister puaka, tapi untuk video sendiri pun kita dah lama tak buat. Bukan aku lah, tapi kita. Kan? Dia hang pun lama kau tak buat kan? Kenapa sebenarnya tu? Itulah yang kita nak kupaskan dalam video hari ni. Apa yang terjadi kepada Ika dan juga Kek Nan. Okay. So basically video hari ni macam santai-santai je lah kan. Kita nak ambil mood balik untuk nak buat kita punya video. Boleh. Betul tak? Betul. Macam Ika nak cari mood balik sebab dah lama tinggal. Okay, sebelum Ika nak cerita lebih lanjut lah pasal apa Ika dah lama tak buat video, Ika nak tanya Kek Nan dulu. Sebab Kek Nan lagi ramai orang kenal dia. So lagilah orang nak cari, mana Kek Nan ni tak buat cerita mana. So kita tanya dulu Kek Nan, pasal apa lama tak muncul di kaca YouTube. Kita rehat sebentar. Kenapa aku lama dah tak ada dekat YouTube? Sebab nak buat cerita hantu tu susah, tak senang. Right? Ya, betul. Kita nak kena buat konten, waktu adalah waktu-waktu yang terpilih. Betul. Seperti malam Jumaat Kliwon saja kita akan berstory. Tak adalah. Bukan main. Bukan, seperti contoh macam kita ni, nak bercerita-cerita hantu kita tak boleh buat siang hari. Kita kena buat pada malam hari. Okay, orang kata apa, dalam 6 bulan ke awal Kek Nan dah lama tak keluar YouTube tu sebab salah satu sebabnya memang sebab sakit lah. Okay, sakit dari segi yang macam gangguan aku tak boleh langsung nak buat video. Kalau aku nak start kan, contoh kita dah set up macam ni, aku akan start menangis, aku dah start macam tak ada confident nak buat. So last aku shoot tapi tak jadi. Aku dah siap shoot, kadang footage yang hilang. Ada yang macam kita keluar dengan Zaf tu kan, dengan hair shadows kan. Aku dah buat cerita bla bla bla, elok apa semua kan. Tahu-tahu balik pendrive hilang. So dia jadi macam, aku ni shooting je, aku ikut je Ika pergi shooting sebenarnya. Tapi aku punya konten tak ada. Sama ada hilang ataupun masa tu sendiri aku tak ada mood nak mencerita. Aku biar Ika je yang buat kerja lah, senang cerita. Okay, alright. Tapi adakah kat sini kau bagi peluang untuk aku cerita panjang sikit macam kenapa, sakit apa? Terpulang. Aku tak tahu sakit apa. Yang pasti bukan sakit hospital lah. Sebab kita bukan pening, kita bukan apa. Dia more kepada mental. Mental problem, which is macam, yelah macam aku cakap lah, benda tak ada apa, tapi kita menangis. So kau ingat tak Ika yang masa aku nak collaboration with dia, Santai Chill I guess. Santai Chill masa collaboration Santai Chill tu mood aku swing teruk. Lepas tu tengah-tengah aku bercerita ni, aku duduk dengar dia orang ni, dia dengan Syakir dekat studio sebelah bising. Like macam tengok movie ke apa tak? Macam cara dia marah tu macam kita orang tengah gelak-gelak bising lah tengok movie. Padahal masa tu Syakir dia depan PC and aku betul-betul dekat penghujung dinding. Kita orang sangat-sangat jauh. And aku pula masa tu dah nak terlelap. Ya ke tu? Aku dah nak terlelap sebenarnya. Aku masih lagi tak boleh nak orang kata apa, nak terima yang diorang tak buat bising. Because dia punya real tu memang daripada bilik sebelah macam tengah tengok cerita hantu, bising-bising lepas tu tergelak-gelak macam terkejut. Aku pam macam tu lah kan. Aku macam nak bagi hint macam diam lah tu, aku tengah buat shoot ni. Sebab aku buat pula secara live, bukannya secara macam ni kita boleh cut on balik. Macam tu kan. Tapi yang tu secara live, jadi aku tengah nak buat, tengah live tu pun aku bad mood jadinya. Tapi tahu-tahu diorang pun macam cakap dengan aku macam bila masa pula diorang bising kan. Tapi at that time aku tak boleh terima, aku nampak kan aku tak boleh terima langsung macam ya je kau tak bising. Macam tu. Dia sebenarnya masa tu aku dengan Syakir tengah tengok cerita, sama ada cerita pasal kereta kot aku rasa. Aku rasa lah. So aku tak faham sangat movie tu disebabkan dia tak ada subtitle. So Syakir ni dia just bagi tahu lah, oh mamak ni macam ni. Sembang yang dalam keadaan biasa. Kita orang tak ada yang apa semua, tak ada. Sebab duduk pun jauh. And Syakir dia memang betul-betul duduk depan PC dia. Aku hanya menumpang CP. And at first tu aku memang dengar lah yang dinding tu kena ketuk. Lepas tu aku tanya Syakir macam, Kek, kenapa tu Kek, okey tak? Lepas tu kita orang pun sampai stop movie apa semua kan. Lepas tu dia kata, okey kita tunggu, kalau dengar bunyi lagi aku pergi tengok. So kita orang tunggu, oh tak ada kot, okey kot. So kita orang sama, dia tengok movie masing-masing senyap. So bila dia marah tu tiba-tiba dia buka pintu kan, kau boleh senyap sikit ni. Aku dengan Syakir macam, bila kita bising? Macam tu. Jadi blur lah dua-dua orang. Bila kita bising? Macam tu. This thing happen baru-baru ni, aku kat tempat syuting lah.
Lepas syuting aku tu, rumah tu agak keras. Okay. Keras dia like macam, okay, bayangkan kamera untuk buat filem, diorang akan ada satu monitor yang lain tau dekat iPad. Okay, alright. So cameraman dah duduk kat tempat lain. Director akan duduk kat tempat lain. Monitor dekat director lah. Monitor iPad dekat director. So director akan ada dorang dekat apa orang kata dekat satu tingkap ni, dorang ada letak hantu dorang lah untuk takutkan orang. Okay. So dia pun bagi arahan dekat cameraman, dia cakap, okay Yus, nanti engkau engkau bawa ke sini ni. Tapi dia punya cameraman masa tu tak berwibawa seperti biasa tau. Dia macam macam tu. Lost lah, macam lost. Macam aku tak pernah nampak Yus ni macam ni. Biasanya Yus ni memang orang belakang. Kau jangan pandang belakang aku. Oh tak. Okay, alright. Yus ni memang akan sentiasa dengan dia. So aku pun perasan lah, kenapa dengan Yus ni? Lepas tu dia panggil, Najah, sini. Tengok. Okay, dekat Yus pun ada monitor kamera lah. Okay. Lepas tu tengok. Dia pandang dekat tingkap. Dia tengok. Okay. Semua orang datang, kerumun. Okay, aku perempuan seorang kat situ. Jadi aku tak boleh nak mencelah. Diorang lelaki-lelaki boleh lah celah-celah kan. Jadi apa yang aku dapat tahu, there is another lembaga lah dekat belakang, dekat betul-betul belah tingkap luar. Dekat situ dia tengah tunjulkan diri dia begini dan begini. Macam tu kau tak silap aku lah. Kan? Hantu kita orang masih lagi kat depan. Hantu kita orang masih kat depan. Yang kelakarnya, director cakap sini. Dah jangan beritahu pot ke nama dia. So maknanya lembaga tu belakang hantu korang? Betul. Lembaga tu belakang hantu kita orang. Mood tu yang pelakon tu masih lagi kat situ. Dia diam. Dia cakap dengan Mood, kesian lah dekat Mood tu. Dia tak tahu apa-apa, member dekat belakang. Okay, member kat belakang kesian. So aku macam, okay, so nak buat apa ni? Director rap. Director kata malam ni kita tak payah shoot. Okay, itu salah satu gangguannya lah. Tapi bukan itu yang aku nak cerita. Okay, got to one point, which is kita orang ni shoot setiap minggu tau dekat rumah tu. Isnin sampai Jumaat kita tak operasi. Sabtu Ahad je kita beroperasi. But I can feel like macam tempat tu menolak kehadiran manusia. Sebab rumah tu sebenarnya rumah yang tak berpenghuni. Kalau ikutkan, kalau korang tengok cerita tu nanti, korang nampak katil, tilam, frame, semua bagai tu adalah production yang letak. Rumah tu rumah tinggal ke ataupun rumah macam mana? Rumah orang kaya beli tak tahu nak buat apa. Beli sebagai aset tapi tak ada orang duduk. Ya. Okay. So dia tu rumah tak duduk lah sebab kita. So ada juga Ija nampak-nampak, tapi aku tak nak cerita part tu lagi lah. Mungkin boleh save for the next kan content. Okay. Alright, so ada satu malam tu kita orang dah penghujung scene tau. Which is dah bulan 11 dah. Dah bulan 11 dah kita shoot ni. Okay. Alright, lepas tu aku dah rasa macam aku dah rasa macam kita dah biasa kena kan. Jadi kita dah macam dah tahu dah tanda-tanda dia. Jadi aku bagi tahu Hadi. Hadi ni watak polis lah dalam cerita tu. Okay, wait tahu Hadi, cakap Hadi, kena rasa lain macam ni. Orang yang aku boleh reach secepatnya pun Hadi je. Aku tak boleh nak reach director ke apa ke sebab dia berat, benda tu berat kan. So aku lepas cakap dengan Hadi, okay, nak dijadikan cerita, tibalah masa untuk aku shoot. Sumpah scene aku senang gila. Tak bercakap, tak ada dialog, buat muka takut je. Okay, so aku kena masuk dalam bilik itu, kamera depan aku macam ni. Masuk dalam bilik tu, aku just buat reaction, terkejut Hadi dekat belakang macam tu. And then aku rasa berat scene tu. Biasanya aku boleh buat dalam one take tu, 2 take je lah. 3 take tak lepas-lepas. So dia penat. So dia macam Bebai lah, macam benda ni senang je kot. Lepas tu cameraman kan kat belah dalam bilik. Alright, cameraman dalam bilik. Dia shoot daripada dalam bilik tu. And then silent set macam biasa. Okay, macam biasa lah. Dah suruh silent set. Lepas tu tiba-tiba aku dengar lagi bising atas. Macam tu aku menjerit lah. Silent set lah. Aku maki. Silent set lah bab. Satu macam tu. Lepas aku terkejut, aku macam kenapa aku membabikan orang ni kan. Tak elok lah, bukannya semuanya, bukan orang kata aku kau ahli keluarga aku nak maki kan. Diorang ramai, orang awam. So aku macam okay, aku dah bad mood kat situ. Lepas tu aku pun dah berdiri dekat tempat aku. Yus ni dah cakap silent set, tiba-tiba dia dah rolling action. Ni something, aku pun dengar. Okay. Daripada arah tingkap bilik tu. Okay. So dia bunyi cakap ke bunyi apa tu? Dia macam main tingkap tu. Kau tahu tingkap yang bukan tingkap neko ni. Kau tingkap aku tapi tingkap yang standard tingkap yang standard buka tingkap macam lah. tu kan. Okay. So dia main macam tu. Okay. Alright. So bila dia dengar macam tu, dia cakap lah, bising lah, bising. Bising. Macam tu. Sebab kita orang pakai boom mic tau. Everything dengar. Kau buka kipas, kau kentut, semua dengar. Okay. Okay, right. So dia suruh diam sekejap. Pasal aku pun dah macam ni. Aku pandang dia. Dia of course ada pandang aku, lepas tu aku senyum. Okay. Aku senyum macam tu. Tapi dah hati aku macam, alamak, aku dah senyum lain macam ni dekat Mamat ni kan. Aku takut dia fikir lain pula. Kau bayangkan aku senyum macam macam tu. Setan kalau senyum memang menakutkan. Tapi kalau dia pakai muka aku, tak macam menggoda orang tu, risau aku. Aku risau. Lepas tu aku macam terus rasa macam apa benda ni, zrap. Dia orang action, aku action benda lain.
Aku menjerit, aku cakap korang keluar semua daripada rumah ni. Something like that lah. Aku tak ingat. Okay, alright. So aku tak nak panjangkan cerita. Belakang-belakang tu macam biasalah ada proses Berubat lah. Proses berubat. Okay, rawatan dan apa semua bagai. Settle benda tu. Yang aku nak bagi tahu, diorang bila dah tengah hari tu kan. Bila dah tengah hari tu, diorang cakap diorang dengar aku jerit silent set babi tu. Okay, silent set babi macam tu kan. Dia kata, Kak Nan, masalahnya kita orang tak bising tu. So tu salah satu gangguan juga in the shooting lah kan. So kau bayangkan, kita buat cerita hantu macam ni pun kena ganggu. Shooting filem pun kena ganggu. So gangguan tu tak habis kan, tak habis. Cuma awal-awal tu culture shock sikit lah. Macam aduh asal kacau ni, kalau dulu-dulu smooth tapi sekarang kenapa kacau. But sekarang ni dah 2023A kan, 23A. Aku mungkin akan kuat sikit takut untuk bershooting. Faham? So masa yang kejadian jadi yang jerit tu, tindakan production dia orang terkejut ke atau macam gabra ke? Diorang terkejut and sangat surprisingly nobody know how to do. Bukan how to do lah, what to do. And Syakir tak ada masa tu. Patutlah. Syakir tak ada scene, so dia tak datang lah ke Temelloh kan. Rugi masa dia je, baik dia fokus buat kerja dia apa semua bagai. Alright. So ada beberapa orang yang pandai-pandai. Adik-adik aku ada Rahim. Okay, so Rahim pun membacalah Rahim. Aku banyak nampak Rahim dan juga seorang Rodan dan juga Ajwat. 3 orang yang ke depan lah untuk buat benda ni. Tapi aku tak berapa gemar bila diorang duk tanya macam kau kenapa atas ni? Kau siapa? Bertanya benda tu. Bila bertanya benda tu of course lah nak menjawab, nak bercakap kan. Kadang-kadang apa yang benda tu jawab trigger kat manusia. Bila trigger kat manusia, kau nak bergaduh dengan jin, aku rasa macam geram lah. Kenapa kau nak kena bergaduh dengan jin? Tu memang kerja dia. Kau orang diam lah. Bagi aku macam tu sebab dah biasa. Dah biasa dah, kena rasuk je gaduh. Buat apa kan? So aku macam tahan je mulut. Sebab setiap kali aku buka mulut untuk aku cakap macam korang jangan kacau ke apa ke, dia keluar benda lain. So aku diam, tahan until lah aku boleh macam berkawal. Aku panggil director. Director nama dia Najah. Tapi masa tu aku panggil Nizam Yassin mana. Nama panjang dia sebut, Nizam Yassin. Lepas tu dia pun datang. Lepas aku cakap, ni tempat kau kena kawal diorang. Jangan bercakap, jangan ni, jangan. Aku belum bebel masa tu sebab aku tahu aku dah boleh kawal aku punya suara sendiri. So diorang pun okay, diorang tak kacau. Bentangkan tempat tidur. Dan kita orang tidur ramai-ramai je kat depan, darurat kan. Tidur ramai-ramai je kat depan. Tapi yang paling menakutkan ni apa kau tahu tak? Masa tu aku tahu aku tidur seorang. Lepas tu aku terbangun, aku dapat Rahim lah sebelah. Tak apalah, aku pusing sebelah kiri. Ada jantan mana? Producer. Aku cakap aku macam, yang producer tu pun terbuka mata tengok aku kan. Dulu terkejut. Aku hantar kau lah. Lepas tu producer pun bangun. Aku rasa mungkin malam tu diorang takut ke apa ke kan. Macam dah tak tahu mana nak duduk, menyelit je. Tapi tak adalah dapat-dapat. Memang jarak jauh lah. Sebab aku tak tahu apa masa tu. Aku memang dah kiok terus tidur. Itulah kisah-kisah yang terjadi di sebalik kamera sebenarnya. Sampai menggugat kami punya kerja. Sebenarnya dia bukan setakat menggugat kita punya kerja, tapi sebenarnya kehidupan kan. Sebab kita ada target kita. Macam contoh, target aku tahun lepas nak 20k subscriber sebelum habis tahun. Tapi tak boleh buat. Sekarang berapa? 16 lebih. Lagi 4k guys, subscribe. Okay. So benda tu sebenarnya bagi aku ringan je. Sebab sebulan ke 2 bulan sebelum tu kan aku memang pam keluar video kan. Memang betul-betul aku boleh buat video masa tu. Tiba-tiba ada jadi benda. Tapi sebenarnya benda tu dia tak ada lah macam orang kata efek macam sampai nak menangis buat video ke apa tak. Tapi yang ni dia efek tenaga aku. So aku jadi penat. Lagi satu sekarang ni aku ada target yang aku dah letak. Macam sekarang siapa yang tahu aku duduk rumah flat macam mana dengan tak ada lift apa semua. Rumah pun agak kecil kan. Walaupun aku bersyukur, tapi siapa tak nak upgrade hidup, betul tak? Bila kita nak buat benda ni kita kena ada studio apa semua. Dengan keadaan rumah sekarang nak buat studio tak lepas. Aku nak kena cari rumah yang ada 4 bilik. Bila kita ada target nak pindah rumah ke, kita nak orang kata device yang lagi bagus untuk rakam, untuk audio semua tu, semua kita perlukan duit, betul tak? Betul tak? Bila mengharapkan YouTube semata-mata dia punya pendapatan tu, sebenarnya jujur aku cakap susah. 2-3 bulan sekali baru nak dapat gaji daripada YouTube. Lagi satu, aku sendiri banyak down bila ramai sangat orang baru. Ni memang betul jujur bagi Storyteller baru lah. Storyteller baru. Memang terlampau ramai sangat orang baru yang muncul dalam YouTube and bawa genre yang sama. Memang orang boleh cakap ala buat je lah cerita masing-masing kan. Ada orang suka cara ya memang. Tapi hampa kena fikir sebagai orang yang bawa genre ni,
dia akan rasa macam, aduh tak habis aku nak buat cerita ni, hang dah buat. Sekejap aku nak buat cerita ni, hang dah buat. Lepas tu tak kurang juga, ada juga di antara kita yang orang kata macam, bukanlah dia mempelekehkan cerita kita, tapi dia rasa macam cerita kita ni macam dibuat-buat. Faham tak? Oh ada Ada sebenarnya. Aku sebenarnya. tak tengok je YouTuber ni. Maksudnya dia macam, betul ke dia ni? Okay, ada orang yang tahu aku boleh nampak. Tapi awal-awal aku dah claim, bukanlah aku ni nampak yang duduk saja, ada pocong, ada pontianak, tak ada. Benda tu aku dah clarify awal-awal yang aku hanya akan nampak bila aku nak ternampak. And aku bukanlah nampak dia sebiji-sebiji duduk 3 minit, 3 saat dekat situ, tak. Dia nampak, kita tu macam contoh kan, kita nak pandang belah sana. So kita macam daripada sini macam tiba-tiba perasan. Tersekilas. So bila pusing, tak ada. Tapi memang ada setengah tu kadang-kadang kita akan nampak dia untuk beberapa masa macam 2-3 saat. Benda tu takkan lama, dia takkan duduk seminit situ, lengah dia nak duduk situ. So orang ada yang mempertikaikan benda tu. So aku dah jadi fed up tau dengan benda-benda tu. And then gangguan dekat rumah aku dah start jadi balik. Tapi dia tak seteruk dulu. Cumanya kali ni dia obvious sangat menunjuk. Tak apalah, sekian aku balik malam ni. Dia tak seteruk dulu. Maksudnya seteruk dulu tu, dulu teruk. Dengan main pintu, dengan main bunyi, macam-macam asap. kan. Dengan asap dalam rumah yang tak tahu main daripada mana, macam orang isap vape kan. Tapi kali ni dia tunjuk bukan setiap hari ke apa, mungkin seminggu sekali macam tu. Tapi aku akan nampak dia dengan keadaan yang jelas. Oh yeah, remember that time you satu lagi tu, Apa dia? TV kau. Ya, TV aku. So dia punya gangguan tu bermula daripada TV. Okay. So sebelum ni aku tak ada TV kan. Aku baru je beli untuk beberapa bulan ni. Kita excited lah. Tambah-tambah pula aku daripada dulu berangan ada TV, aku nak pasang RGB light kat belakang. Kan? So aku pun pasang lah RGB light tu. And benda tu sebenarnya aku dah pasang almost dalam seminggu macam tu kot, lampu tu aku dah pasang. Tak ada masalah. Sampailah satu malam ni, aku tidur dalam bilik lah. TV of course lah dekat ruang tamu kan. Pintu bilik aku terbuka sebabnya, yalah berdua lah rumah nak tutup pintu bilik buat apa. Lagi pun rasa rimas, rasa kurung kan. Lagi pun kucing aku keluar masuk bilik. So aku ni tengah on the way nak lena sambil main handphone. Okay, tengah-tengah duk main handphone ni, kita menghadap ke ruang tamu kan. Menghadap pintu nampak ruang tamu. Nampaklah lampu TV ni menyala. Lampu TV ni dia tak akan menyala selagi kita tak on TV. And TV aku memang dah off masa tu. So macam mana lampu tu boleh menyala? RGB tu. Because the RGB is connect to the TV, so power supply dia daripada TV. So TV dia kena on dulu baru RGB tu on. Ya. So sekarang ni RGB je on. RGB je on, bukan TV. Okay, aku siap rakam aku baru buka kamera nak rakam, pop dia terpadam. Sekejap lah, tak sampai sesaat pun pop dia terpadam. Okay, so aku husnuzon masa tu lah. Okay, tak apa, aku biar. Esoknya benda tu jadi lagi. And kali ni aku sempat rakam lama sikit. Okay, so tak apa. Masa tu aku buat status je, tapi aku tak nak lah macam kecoh-kecoh sangat kan. Esoknya lagi tu, aku tunggu. Ada tak benda tu jadi? Tak ada. Tak ada, okay. Terkejut. Okay, so selama seminggu aku tunggu benda tu, dia tak jadi. Kau kena tunggulah lepas ni. Ya, aku tunggu, tak jadi. Sampailah kita dah lupa benda tu. Tiba-tiba satu malam ni aku masa tu awal lagi, aku rasa dalam ke-12 lebih. Aku duduk dalam bilik ni tau, aku tengah buat live. Aku buat live tengah malam. Okay, lepas tu laki aku ada dekat luar and TV terbuka masalahnya. So masa tu aku tengok cerita Hindustan. Dah habis dah lah cerita Hindustan kan, aku tengok dekat Netflix. Laki aku dia tak pandai sangat, orang kata nak tukar-tukar tengok cerita lain ke apa yang keluar dekat TV tu lah dia tengok. Tengah-tengah aku buat live, aku keluar pergi ambil air, aku tengok laki aku dah lena atas sofa. So aku biarlah kat dia lena, TV pun duk terbuka lah. So aku ambil remote, aku tutup TV tu, dah tak ada siapa nak tengok. Aku masuk bilik sambung buat live. Tengah-tengah duk buat live, tiba-tiba TV on. Remote kat mana? Okay, remote kat mana? Okay, sabar TV on. Keluar cerita apa? Dia segmen. Wah, sabotase tekan. Orang tengah duk bercerita pasal cerita hantu masa tu. Aku macam dah bangun ke mamat ni kan? So aku ingat laki aku bangun. Lepas tu aku jenguk macam ni. Bila aku tengok macam ni, aku dah boleh nampak TV. So aku tengok, dia tengah tengok di segmen. Tak, TV hang memang terbuka ke sekarang? Memang terbuka. Takut. So aku tu, dia tengah tengok di segmen. Layan pula dia ni. Aku tengah fikir macam tu lah. Sebab dia jarang tau nak pergi cari cerita seram tengok. Tapi kalau aku buka, dia layan sekali. Ada macam tu. So aku pun biar.
biar aku duk buat live, tiba-tiba dia off TV. Lepas tu aku cakap, oh nak masuk bilik dah kot tidur. Aku fikir macam tu. Okay. Sampailah pukul 2.30 masa tu aku habislah pukul 2.30 pagi. Sampailah pukul 2.30 pagi. Aku keluar daripada bilik, aku nak pergi minum air, aku tengok laki aku tengah tidur kat sofa. Okay. Masa tu aku cakap, loh dia ni ingat dah tutup TV, bangunlah tidur dalam bilik. Kita fikir macam tu. So aku masuk pula bilik balik sebab aku nak kemas barang-barang yang orang order untuk aku packing siap-siap. And masa tu aku perasan TV punya remote ada dalam bilik ni. TV punya remote ada dalam bilik ni. Macam mana boleh ada dalam bilik? Sebabnya masa aku nak buat live tu, aku pergi ambil handset dekat depan. Tapi kan aku off TV. So aku ingat ke remote yang aku pegang tu adalah handphone. Aku pun masuk sekali dalam bilik. And benda tu aku tak perasan langsung sampailah dah pukul 2.30 pagi tu. Nasib baik. Nasib baiklah kau perasan last minute. Last minute. Kalau awal-awal tu tak jadi live. Aku end live. Lepas tu aku pun macam, okay tak apalah, kejut laki aku masuk bilik. Okay settle lah hari tu. Aku pun malas nak lebih-lebih lah. Ada satu hari tu, aku selalu macam ternampak-nampak kepala sahaja. Tapi kepala dia bukan kepala yang macam penanggal ke apa, bukan tau. Dia macam mana nak kata, dia kepala tapi dia ada kain metal kat belakang. Dia macam tu. Tapi bukan dia terbang ke tak. Dia macam, tahu tak kepala yang berjalan atas lantai, mengesok atas lantai sambil ada kain hitam. Macam tu. Tak sukalah dengar. Dia macam tu, meremangnya kening aku. Kening pun boleh beremang sekarang, tahu tak? Lepas tu aku selalu terbayang benda tu macam susuk hilang. Macam jalan terlantai susuk hilang macam tu kan. Lepas tu aku macam malas nak layan. Saya tanya tak? Daerah mana ke mana? Dia ikutlah, kadang-kadang kalau aku pergi dapur, aku terperasan dia ikut macam belakang aku, macam tepi. Kita terperasan. Bukanlah nampak depan mata dia duduk jalan macam tu, tak. Sampailah ada satu malam tu, aku tengah main handphone. Kan kita pegang handphone macam ni. So bila kita pegang handphone macam ni, kita akan still nampak belakang kan. Okay. Masa tu aku baru masuk bilik nak tidur. Kan kipas ceiling kalau kita tutup kan dia ambil masa nak berhenti. Dia akan pusing slow kan. Lepas tu aku rasa macam, kenapa aku rasa macam ada benda yang tergantung dekat kipas tu. So aku macam, nak tengok ke tak kan? So aku tengok. Bila tengok, rupa-rupanya kepala yang dengan baju tu tengah tergantung dekat kipas berpusing-pusing. Masa tu memang aku tengok lama aku tengok, aku macam, lepas tu kan kita tak tahu nak buat apa. Macam aku nak gerak Zul, macam mesti respon dia lambat kan. Aku nak pergi keluar nak tegur macam kan. Lepas tu disebabkan aku nak cover aku punya ketakutan juga, masa tu aku jerit, kepala siapa ni, mai ambil balik. Aku jerit macam tu. Bila aku jerit, benda tu terus terbang ke tingkat depan lah. Masalahnya dia nak terbang keluar kat mana? Faham tak maksud aku? Kenapa? Why not? Yalah, kalau kita fikir logik, kalau betul kepala, mana muat nak keluar kat tingkat tu. Tapi disebabkan dia tu makhluk halus, muat lah dia nak lalu. Macam tu kan. Lepas tu, okay aku biar. Aku ingat ke dah habis dekat situ, lepas 2-3 hari ada lagi rupanya yang jadi. Aku nampak juga kepala yang sama mengendap dekat tepi pintu bilik aku. Lepas tu aku macam, aduh, kepala siapa ni, mai lah ambil balik sebelum aku bakar. Start daripada tu aku dah tak nampak lah sampai sekarang. Mungkin lah, aku bukanlah kata aku berani. Sumpah masa tu aku memang takut gila. Sebab benda tu tak pernah ada dalam bayangan kita pun nak ada macam tu. Tapi dia muncul dalam keadaan yang macam tu. So aku macam, aduh fed up kadang-kadang kan. Bila kita nak buat konten pula, kita nak buat tengah malam. Rumah aku berdua. Kalau kata laki aku dah tidur, aku seorang-seorang. Aku seorang-seorang. So dulu mungkin lah aku kuat lah nak hadap kalau benda tu datang kacau ke apa. Sekarang ni jujur aku cakap aku dah tak macam dulu lah. Nak kata tak berani tu, adalah berani dia juga. Tapi kalau nak kata berani, dah tak seberani dulu macam tu. So aku dah macam, aduh takut lah. Sekarang ni apa-apa pun aku kena tunggu Zul, aku kena tunggu hampa. Lagi satu sebab tu lah aku banyak macam ajak Rahim kan, cakap jomlah kita pergi sekali kan, ikut akak pergi tempat-tempat tinggal. Sebab aku kan memang aku punya pendirian aku nak buat cerita seram kat tempat seram. Tapi aku dah tak macam dulu. Macam dulu aku rasa seorang aku boleh langgak dengan lelaki aku. Sekarang ni tak. Walaupun dah dapat tempat aku macam tunggu nanti tunggu macam tu. Aku sendiri pun tak tahu kenapa. Aku agak tak selesa dengar cerita kau ni. Dan aku rasa macam ramai pula kat sana. Jangan. Aku dia kebas sebelah muka. So macam agak tak selesa lah dengar cerita kau. Memang patutlah member aku ajak balik tiba semalam ni. Tapi aku ada terfikir macam mana aku nak turun tangga. Teman selalu jalan. Aku jerit daripada atas lah. Okay alright, whatever. Tu nampak tak? Kita orang punya level takut tu dah macam lain macam. Tak adalah rasa macam berani sangat, tak adalah takut sangat dulu kan.
Tapi sekarang macam lah getar juga. Mungkin sebab kita dah banyak nampak kot. Maksudnya Mungkin lah. kalau sebelum ni macam, kalau kau lain lah. Kalau macam aku sebelum ni tak banyak nampak, pernah tapi biasa-biasa. Tapi lepas kita dah makin cerita makin dikacau. So dia punya memori tu berlambak dalam otak. Itu pun satu jugalah. Lagi satu, tak tahu lah, susah lah nak cakap. Senang cerita, susah nak cakap. Kita tak boleh nak explain yang sebetul-betulnya apa kita rasa. Sejujurnya kan, sepanjang 2 tahun lebih aku kahwin, aku tak pernah tau cakap dekat laki aku macam ni. Takutlah teman orang. Pernah tak aku cakap dekat Tak. Even aku pergi tempat seram yang memang dah ditinggalkan aku pun, aku boleh jalan seorang-seorang. Aku tak pernah tau minta tolong teman ke apa, tak. Tapi dalam sebulan 2 ni, kalau kata aku pergi camping kan, bila sampai satu masa tu, aku tak nampak pun benda tu sebenarnya. Tapi aku tahu dia ada keliling aku. Aku dapat rasa dia ada keliling aku. And masa tu pun Zul dia akan perasan benda tu ada. Zul perasan, tapi sebab laki aku tak boleh nampak, dia hanya boleh perasan. Lepas tu dia kata, dia akan cakap macam ramai je, ataupun dia kata macam ada ni benda tu kat sini, ada macam tu kan. So kita dah dapat rasa, kita diam. Bila dia rasa, aku terus macam takut nak pergi tandas teman boleh tak? Tak pernah keluar daripada mulut aku sebelum ni. Laki aku macam buat cerita hantu, pergi cari hantu, kata tu takut suruh teman. Tapi bila dia perasan muka aku sendiri lain, dia macam cakap nak pergi tandas, jom lah. Dia macam tu. So dia dah perasan. So aku rasa setakat ni 2 kali ada teman aku pergi tandas. Padahal benda tu bagi aku tak risau pun. Walaupun tandas tu, tempat camping tu, tapak camping dengan tandas tak jauh mana. Lebih kurang macam bilik aku nak pergi toilet, macam tu je. Tak jauh. Tapi aku minta teman sebab betul-betul aku rasa macam ada benda dekat aku masa tu. So memang aku takut yang teramat sangat lah. And memang dekat tapak camping tu pun aku kena ganggu naknya. Sebab itulah juga. Okay, tapi kisah tu lain kali lah kita cerita. Alright, itulah sedikit sebanyak kenapa kami mendiamkan diri, menghilangkan diri. Sambil-sambil tu kita orang pun banyak kerja lain juga kan. Betul, salah satu sebab pun aku punya live 4 bulan sebelum aku nak berhenti tu, diorang bagi jadual aku malam je. So macam ada part lah macam aku rasa aku dah ada mood untuk bercerita, dah ada story semua kan. Tak boleh nak buat sebab kerja kita pun bercakap kan. Jadi macam balik pun dah penat. So tak bercakap je lah. Macam aku sekarang pun memang dah fix sehari 4 jam live. Kadang-kadang lebih 6-7 jam. Aku dah habis perkataan nak cakap. Kita pun dah penat sebab benda start daripada awal pagi sampai petang. Kadang-kadang dah buat live pagi contoh sejam 2 jam, tengah hari 2 jam. Petang lagi tiba-tiba dia review. Ataupun kita ada kerja kat luar. Lepas tu nak sambung malam lagi live. Dah memang tak sempat. And lagi satu, cuaca. Cuaca sekarang kan hujan kan. So kita orang nak pergi buat konten luar pun susah. Sebab kita tahulah bila hujan ni memang mengganggu sesi kita untuk rekod dekat luar. Tapi apa-apa pun alhamdulillah, and tahniah jugalah untuk pencapaian kita dua setakat tahun 2023. Pencapaian apa tu? Nan dia berjaya dah upgrade device dia kepada DJI, and aku pun alhamdulillah dapat upgrade dah device aku kepada iPhone yang lebih okey lah. So alhamdulillah, semoga lepas ni dengan barang yang kita dah dapat, dengan usaha kita boleh lah buat lebih lagi. Sebab yang ni kita tak anggap sebagai kerja, kita anggap sebagai minat. Betul. Minat, okay, sambil boleh buat pendapatan kan. Yang lain tu memang kita betul-betul kerja. Okay, so harap lepas ni kita orang boleh bagi konten yang lagi baik lah untuk hampa. Cuma kami nak minta masa lah untuk rangka balik kita punya SP, kita punya jadual kita sendiri, nak buat konten macam mana. Sebab kami kalau boleh nak buat konten lain daripada yang lain kan, boleh kalau ikutkan macam tu lah. Sebab tak nak lah kita tengok semua orang cerita benda yang sama. Bukanlah maksudnya tajuk yang sama, contoh masa susuk, benda tu umum kan. Bukan macam tu. Tapi maksudnya kita buat kelainan. Okay, macam salah satu yang kita buat bercerita kat tempat seram. Betul. So aku rasa setakat ni kita je yang buat. Kan ada orang lain. Aku dah nampak Kamarina dah start shoot dekat belakang dia, ada pokok-pokok dia outdoor. Dia dah outdoor. Tapi kita pergi tempat tu, dia tempat yang sama dia kebanyakannya tempat yang sama lah. Dia cuma konsep dia outdoor lah. Cuma kita yang tersangat amat dahsyat. Sepatutnya ini punya idea adalah tahun 2021 lagi kan. Macam aku pun teringin buat outdoor, tapi aku tak terfikir serare Ika lah nak pergi kat tempat tu, cerita tempat tu punya hantu sendiri. Itu aku punya level takut aku memang takut lah cakap kan. Tapi kalau outdoor macam Kawarina tu memang aku ada fikir nak buat, tapi aku tak ada kawan gitu. Kan tak ada kawan, kita nak buat hari-hari, takkan kawan hari-hari nak teman kan. So macam dia macam dah lah, tak ada ni, tak ada kekuatan gitu. Dia tak apa, lepas ni insyaAllah kita boleh buat. Dia sebenarnya bukanlah kata pergi tempat tu, cerita pasal tempat tu, tak juga. Cuma kita nak latar belakang yang seram. Tapi kalau disebabkan orang kata nak
senangkan kita nak cari idea nak cerita apa, cerita adalah pasal tempat tu. Sebab mostly memang Ika akan selit juga apa yang berlaku kat tempat tu. Ya. That one is nice sebenarnya. That one is nice. So kami cuma harap hampa support kami lah. Itu sahaja. Jangan jemu dan kalau boleh sentiasa dah support kita orang. Okay? Yep. Aku nak tambah sikit. Aku nak tanya pada viewers Ikali dengan juga Kenan, okay? Korang suka kita orang bercakap macam ni ke? I mean like content kita like this, kita berborak like this, okay? It's podcast lah. Sebab mostly yang horror storyteller horror storyteller horror storyteller biasanya dia akan betul-betul fokus dekat mic depan kan, lepas tu bercakap deliver terus. Ada member kita tu memang cakap je cerita dia kan. Ada orang yang macam ada dia punya lawak-lawak dia. Ada orang yang macam sampaikan dengan secara serius. Adakah korang okay kalau Sister Puaka kita buat macam ni? Macam podcast dorang interview artis zaman now kan, tapi kita memborakkan kisah-kisah seram. If you guys like it, you just let us know on the comment lah. So apa-apa pun kalau kata hampa ada cadangan ataupun pendapatan, hampa boleh komen lah dekat bawah. Okay? Apa-apa pun terima kasih banyak-banyak sebab tengok video kita hari ni. Kita jumpa lagi in the next video. Okay? Bye. Assalamualaikum. Khop kun ka.